放飞麻雀的传统在新年庆祝活动中已成为年度习俗。这一放飞鸟类的传统源远流长，已有数千年的历史，普遍被视为象征着摆脱生活中不良食物的仪式。各种华人在春节庆祝活动的高潮，其中之一是放飞麻雀的传统。这一放鸟的习俗由来已久，已经存在了数千年，象征着释放生活中的不幸与负面事情。居民 Fitri 表示，每到春节，他都会抽出时间放飞鸟类。他相信这一行为能够为生活带来自由和解放。Bersyukur sama melepas semuanya. Kan sudah tidak ada apa-apa, kita lepasin semua. Tadi berapa burung yang kita lepas ya? 8. Memang harus burung pipitnya nih tuh, Cek? Atau ada ini, yang ada di ini kita bantulah masuk burung ini, bantu mereka. Memang tiap tahun, Cek, kita ngelepas burung kayak gini, Cek? Kalau ada ini ada momen aja, kan cuma ada di sini, bawa bunga boleh, lepas burung boleh, semua yang berbuat kebaikan. 与此同时，麻雀商贩 Sayuti 表示，在春节庆祝活动的高潮时，麻雀的销量增加了300%。在平时日子里，麻雀的销售量约为500只，而在春节期间销量可达到2000只。Kalau ini tadi bawa 2000, inilah sisanya, masih sisa sekitar 200 lagi. Berarti omsetnya meningkat Pak ya di momen Imlek ini? Kalau untuk Imlek ya lumayan lah dibanding hari biasa. Oke. Biasanya kalau di hari biasa kita habis berapa Pak Sadam sehari? Paling kalau hari-hari biasa Ciicapku itu paling habis 500-an. Sayuti 补充道，麻雀的售价为每只2500印尼盾。